Okey, kita bersama dengan pasangan duo star Kakak Azra dan juga Awi Rafael. Dan mereka ini merupakan finalis untuk duo star yang telah sampai ke minggu final Ahad ini jam 9 malam di Astro dan juga Ria HD. Baik. Wih, kakak. Aku yang tadi Beyonce. Alamak. Dekat sama dah. Tengah turning. Tengah turning. Alhamdulillah. Ni Kanye West. Saya adalah nama signature dia. Lawyer. Antara highlight duo star adalah pasangan duo korang sebab macam diorang tengok dua-dua membawa genre yang berbeza tapi boleh jadi kombinasi yang sangat bagus. So macam mana korang bekerja di sebalik duo star ni, apa yang orang tak nampak? Macam mana kita bekerja Yes. Kerja dengan Awi ni senang. Dia ni sempoi sangat. Awi sempoi. Dia tak banyak cakap tapi sebenarnya dalam otak dia ada macam-macam. Very creative. Ada ulat. Dia malas dah sebenarnya. Dia malas otak cakap. macam-macam tapi malah cakap. Kau nak buat apa, buat lah. Habis ikut je. Dan Alhamdulillah, kita orang punya, I rasa taste music Lebih kurang Ada. sama. Genre yang sama. Kalau ada nak rasa macam nak tukar genre tu sikit pun boleh bincang. Yes, senang buat Selalu bincang. perbincangan korang macam mana? Macam Awi ada idea Awi, kakak pun tiba-tiba macam hari ni idea aku gempak. So korang lawan ke macam mana? Kita akan share lah, kita akan share. Yes, kita akan share. Sometimes bila yang kita tengah shooting kan, kita tengah ada macam satu lagu. Okey. Harus dibelajar esok hari ya. Jadi kita akan bincang. Kadang-kadang dia nak tukar lagu last minute. Dia ada buat hal lah. Kakak. I selalu buat perangai macam tu. Buat hal. So macam mana? Settle dengan sepak ke macam mana? Awi aku nak pop ya. Lagu aku muktamad. Dari pukul 3 kita dah ada agree satu lagu, dalam pukul 10 nanti kakak akan dia macam kucing kan dia masuk. Aduh. Awi. Apa kata Okey tak kalau? Tapi kita cubalah insya-Allah bersama dan alhamdulillah setakat ini sukses. Sukses lah. Okey, so untuk final ada 4 pasangan 4 pasangan So betul. antara 3 pasangan ni yang mana yang paling you rasa susah Fight. untuk fight? Siapa yang fight? Uwi. Nabil dan Lufa. Hey. Yang itu kau boleh lupakan lah. Pasal ranking tu tak ada. Okey, tak nak cakap lah, rahsia Memang lah. ada each of them have a different feel. Yes. Syamil dengan Ernie memang vocal, Masing-masing ada power technical. masing-masing. Yes. Abang Ayai dengan Firman legend dengan yang baru kan. Stage presentation bagus. For us kita aura dan rock and roll. Itu yang kita guna. Asal dia. Tapi menjadilah gabungan ni. Macam last week dapat persembahan terbaik. Ya. Ya, so final. Persembahan terbaik guys, come on. Alhamdulillah. Dan 3 kali ya, 2 kali ya. 3 kali kita orang di bottom 2. 3 kali. Tapi tak sangka kita dapat merit Ya. Final. Dia So macam hopefully ni dapat berikan satu inspirasi. Ya, daripada anda di InsyaAllah. bawah Okey. sana, never give up. never give up. Boleh cuci mata. You pakai helmet tak? Helmet. Awi akan bakal muncul dengan album ketiga bersama dengan Ultimate dan juga Single terbaru Awi adalah dengan Ultimate. okey, Yang dalam bertajuk Kau di Hatiku. Kau di Hatiku. Aku ingat kalau aku dah miskin balik. Dengan Ultimate kan. Kaya Dulu terus kalau aku kaya. kaya, Tapi dia lagu terus ni- kaya lah. What about dengan Yasin? Yasin merupakan satu music inisiatif yang akan datang tak lama lagi. Akan datang. Akan datang tak lama lagi. So bila yang Wow. kita akan dapat? Kerana Awi dengan Abang Yasin sekarang tengah sibuk produce lagu-lagu dan antaranya adalah lagu Awi dengan Kakak. Wow. Apakah itu? Apakah itu? Lagu yang bertajuk Ada Jalannya. Itu bila ni? Bila kita boleh expect lagu ni? Jadi lagu ni dengar. memang Anytime. kita boleh expect, namun kita akan menyanyikan lagu ini di finale screening bersama dengan peminat Yes. pada Ahad ini. Ahad ni Yes, Oh, 5 itu dia. Februari. Jadi kalau 5 nak tahu Februari. datang ke Instagram Apa dia Kakak. ada jalannya? Ada Ada jalannya. jalannya. Nur. Tak ada Cerita di sebalik lagu tu? Tentang percintaan berdua yang orang selalu cakap tak boleh tapi ada jalannya insya-Allah. InsyaAllah. Yes. Weh, cara kau cakap tadi. Cara kau cakap tadi. I tadi kena winner. Tak I tadi nampak kena tak? winner. Kakak punya macam punya siapa dia macam yes. Yes. Dia punya Ada nama dia jalannya. kan. Ada jalannya. Wah, Wanita, ada jalannya. Yes. InsyaAllah. maksudnya. Faham, kita cuba Semua lah. benda Cuba lah, kakak. there's always a way lah. There's always a way. Yeah. When InsyaAllah. there is a Tak will, sebut there tak is nak sebut always a balik. way. Apa dia? Tiba-tiba Kan, macam tu kan. Okey, kalau kakak cakap tadi dia ada apa ni? Lagu Terima Kasih kan? Lagu Lagu Terima Terima Kasih Kasih. ada music video yang sangat gempak yang semua orang bercakap-cakap. Ya. Kita nak tengok parody boleh lawan tak? You Oh, punya ada parody music juga. video Dia orang buat 2 hari 4 malam. Tapi sebelum tu, apa specialnya you punya music video di mata you sendiri yang this one for Terima Apa Kasih? yang special ni? I rasa kali ni kita lebih main dengan looks. I ada 4 looks dalam video klip Wow. tu.
So apa yang menarik dia Siapa yang bertanggungjawab untuk keempat-empat look ni? Amy Agong. Wow, itu dia. Dia memang daripada my first video clip daripada Bukan Halaku, Lelaki memang teragung. dia yang akan jadi my stylist lah untuk look, Memang dahsyat. setiap look. So apa yang menarik dia, I rasa I suka macam nak cakap Macam ni, Image ke? Yes, image yang ada dalam tu lah. Okay, alright. We play with image. Kita nak tengok Nantikan macam mana Ferdi lagi power ke tak daripada Video kami akan ada 8 look. Ada jalan. 8 look Awi seorang je. I satu. Saya satu. yang ini yang kita dah buat khas untuk anda parody semua. look. Kita Tengok. tengok. Terima Roll kasih. it. Yeay. Tentang cinta, percayalah, dan hujung laut ke gunung tinggi, tak usah lagi ku mencari, kau terima aku seadanya, dengan itu ku berterima kasih. Dari hujung laut ke gunung tinggi, tak usah lagi ku mencari, kau terima aku seadanya, dengan itu ku berterima kasih. Oh, kontrak. Lirik. Oh, tak apa, I dah hafal dah. Pakai helmet. Mesti mak rempit. Siapa cakap helmet adalah lambang mak rempit? Bukankah topik keledar ini adalah lambang keselamatan yang disarankan oleh kerajaan? Look at me, Sempoy. Hanya ada di kedai penjual helmet. Macam mana Wi? Macam mana Wi? Memang dahsyat. Macam mana Wi? What say you? Tak Awi ke yang buat yang helmet tadi tu? Oh bukan, memang tak. Tapi I rasa Jihan ada Potensi. aura. Ada Seorang aura. penyanyi lah Jihan. Dia boleh jadi macam-macam lah. Dia tu melampau. Kita dah plan nak buang dia. Ya, Takut nanti dia duduk sini pula nanti. susah cari makan. Susah nak cari bakat macam dia tu. Kalau boleh jangan ada lah. Okey, macam kalau Awi sendiri kan, untuk kolaborasi you bersama dengan kakak, apa yang kita orang boleh nantikan dan mengharapkan daripada korang Yang ada jalan tu. Okey, alhamdulillah Awi tahun yang lepas dengan tahun yang ini, selepas Ultimate dapat dengan Elizabeth Tan, kolaborasi dengan Abang Ayai, dan sekarang kolaborasi dengan Kakak. Semua berlainan. Kakak merupakan satu suara yang lama Awi tak dengar. Tepuk sikit. Suara yang lama Awi tak dengar. Suara yang serak, suara yang lunak, suara yang moden. Ella versi sekarang. Yes. Thank you. Betul. Jadi Jadi nanti nanti- saya dengar yang macam tu 1980. Nak juga. Jadi lama sangat kan. Yang lebih penting lagu ni tajuk ada jalannya. Yes. Kita sebagai seorang orang Islam sedang melalui banyak benda sekarang ya. Betul. Yes. Di dalam mata dunia sekarang. Jadi Awi harap dengan lagu ini insya-Allah kita dapat inspirasikan sedikit kaum-kaum muslimin-muslimah kami semua. Baik insya-Allah. Betul. Haji Awi. Haji Awi. Kakak, InsyaAllah, insyaAllah, cakap insyaAllah. pasal jalan berjalan ni sekarang selalu berjalan dengan someone Tak ada. nampaknya. Kegenting lah bagai. Tak ada. Sejuknya. Ya. Dah, kakak umur berapa? Kakak 28. 28 dah, Fa. Kita same age lah, 89. 89. Yeah. Kita dah sama. kita dah besar Kita dah ada besar, kecoh okay? pasal Kita dah. kita. Biarlah nak kawan dengan siapa-siapa. I setuju je you kawan dengan siapa-siapa. You nak minta tolong I tolong mengisik apa boleh? Alamak, I dahsyatnya. Awi kan ada boleh bawa motor dia tu. Weh tak apa. Tak apa, takut. Dah nak okey. Tak apa, jangan. Okeylah, mungkin kita nak bersama lagi tentang perancangan korang untuk 2017. Since ni baru baru penghujung Januari. Ya. So ya, ada Banyak lagi, 11 banyak bulan lagi. lagi. Macam kakak, apa lagi? Apa lagi? Kalau kakak this year kalau boleh kakak nak keluarkan album kakak Baik. dengan tahun ni insya-Allah, dan kakak nak juga ada showcase, mini showcase. Dan kita ada buat perancangan sebenarnya kakak dan Awi. Ya. Wow. Kita nak buat InsyaAllah. satu perancangan di mana kita Stadium akan buat melewati. showcase. Stadium melewati. Kita buat relax dulu. Relax dulu. Melawati Showcase stadium. Ya Allah. Showcase apa kat stadium ni? Kau main besar lagi. Apa dia? Mungkin satu showcase yang lebih personal. Yes. Akan buat dengan di restoran yang Awi kerjasama dengan kawan-kawan Awi. Wow. Kita ada restoran dan Salt akan- Bay. kita akan buat persembahan di Singapura dan juga di Malaysia insya-Allah di KL. So, Dahsyat. Salt Bay. okey, kita nak
kata-kata akhir daripada anda berdua untuk peminat di luar sana yang sokong korang daripada Day One. Okay, Yes, silakan. Untuk peminat-peminat Kakawi ataupun Kakawi. Kakawi ataupun Langkawi. Kakak Awi Duo Star. Yes. Terima kasih kerana menyokong Kakawi. kami dan sentiasa memberi komen-komen yang positif kepada kami dan Awi. Ya, dan teruskan sokong kontesten-kontesten yang Yes. lain Yes. dan dengarkan single terbaru kami Ada Jalannya. InsyaAllah. Dan single Awi sendiri Kau di Hatiku. Baik. Dan juga terima kasih. Alright. Thank you so much. Thank you so much.